Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang saya hormati, para guru-guru, rakan-rakan peserta serta hadirin yang saya muliakan. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Rukun Negara Asas Perpaduan. Hadirin yang dihormati, rukun negara bukan sekadar 5 baris ungkapan yang kita lafazkan setiap kali pimpinan sekolah. Sebaliknya, rukun negara ialah pedoman hidup yang menjadi tunjang kepada masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Jika setiap rakyat benar-benar menghayati prinsip-prinsipnya, sudah pasti negara kita akan terus aman, harmoni dan dihormati di mata dunia. Pada hari ini, saya ingin mengupas 3 prinsip penting dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai rakyat Malaysia, kita bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing walaupun berlainan pegangan. Kita diajar supaya saling menghormati dan hidup dalam suasana yang aman. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar melibatkan amalan ibadah, malah membentuk akhlak dan kepribadian seorang individu yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan lebih jujur, amanah, bertanggungjawab dan berdisiplin. Mereka juga akan menjauhi gejala negatif seperti rasuah, penipuan, buli dan jenayah kerana sedar bahawa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan seharian, kita dapat melihat bagaimana masyarakat berbagai agama saling menghormati antara satu sama lain. Ketika musim perayaan, kita saling berkunjung dan mengucap tahniah kepada tanpa mengira kaum atau agama. Inilah bukti bahawa kepercayaan kepada Tuhan mampu menyatukan rakyat dalam suasana penuh toleransi dan saling menghormati. Hadirin yang saya hormati, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Raja merupakan sampang perpaduan kedaulatan dan kestabilan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah menanam rasa cinta kepada tanah air serta menghormati institusi raja yang menjadi sebahagian daripada sistem pemerintahan negara. Kesetiaan kepada negara bukan hanya diucapkan melalui kata-kata, tapi dibuktikan melalui tindakan. Antaranya ialah mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menyumbang tenaga dan idea demi kemajuan negara. Golongan pelajar juga memainkan peranan penting dalam menunjukkan kesetiaan kepada negara. Belajarlah bersungguh-sungguh kerana ilmu yang diperoleh hari ini akan menjadi aset untuk membangunkan Malaysia pada masa hadapan. Seorang doktor yang merawat pesakit dengan ikhlas, seorang guru yang mendidik anak bangsa dengan penuh dedikasi, maupun seorang anggota keselamatan yang mempertahankan negara. Semuanya menunjukkan kesetiaan kepada tanah air melalui tanggungjawab masing-masing. Hadirin sekalian, prinsip ketiga yang saya ingin huraikan ialah kesopanan dan kesusilaan. Nilai ini amat penting dalam membentuk masyarakat yang berbudi bahasa dan saling menghormati. Pada zaman teknologi yang serba canggih ini, kesopanan bukan sahaja perlu diamalkan ketika bersemuka, malah ketika menggunakan media sosial. Kata-kata yang kasar, fitnah, penghinaan, penyebaran berita palsu boleh memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang baik dan berhemah mampu mengeratkan hubungan sesama rakyat. Budaya memberi salam, mengucapkan terima kasih, menghormati orang yang lebih tua, membantu jiran tanpa mengira kaum dan bertolak ansur dalam kehidupan seharian merupakan contoh amalan kesopanan dan kesusilaan yang harus diteruskan. Sesungguhnya, budi bahasa ialah cerminan kepribadian bangsa. Hadirin yang dihormati, ketiga-tiga prinsip yang saya huraikan tadi saling berkait antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang berakhlak mulia. Kesetiaan kepada raja dan negara melahirkan rakyat yang bertanggungjawab serta patriotik. Dan kesusilaan pula menjadi masyarakat lebih bersatu padu dan saling menghormati. Jika ketiga-tiga prinsip ini diamalkan dengan penuh keikhlasan, Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang aman, maju dan disegani. Perpaduan bukanlah dengan sendirinya, tapi dibina melalui sikap, nilai dan tindakan setiap rakyat. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya berkongsi kata-kata hikmah
bangsa ialah bangsa yang menghormati nilai, memelihara perpaduan dan mencintai negaranya. Marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara bukan sekadar di bibir, tapi diterjemahkan dalam setiap tindakan dan sejahtera untuk generasi hari ini dan yang akan datang. Sekian.